Welcome team, dalam video ini saya akan berkongsi satu topik yang sangat menginspirasi yang menguji angkasawan bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan dedikasi yang tinggi. Dedication, ketahanan, berapa tahun lah. Ia adalah cabaran yang hanya segelintir orang berani cuba, tetapi dengan semangat dan usaha yang kuat. Sunita Williams bukan sekadar berangan-angan. Sunita Williams, seorang angkasawan Amerika berketurunan India, telah memberi inspirasi kepada jutaan orang di seluruh dunia. Tetapi bagaimana jika anda berasal dari negara lain? Bolehkah anda menjadi angkasawan juga? Jom kita find out. Sunita Williams dilahirkan pada tahun 1965. Sudah 286 hari di angkasa dalam misi mereka ke stesen angkasa antarabangsa yang pada asalnya dirancang selama 8 hari sahaja, tetapi dilanjutkan sebabkan oleh kerosakan pada kapal angkasa Boeing Starliner. 9 bulan di angkasa boleh mengubah tubuh secara kekal. Tinggal kesan kesihatan jangka panjang kepada angkasawan Sunita Williams. Kisahnya membuktikan bahawa dengan minda yang betul dan persediaan yang rapi, angkasa lepas boleh dicapai. Bagaimana wanita dari negara lain boleh menjadi angkasawan? Sekarang, jika anda berasal dari negara lain, bagaimana anda boleh mengikuti footprint langkahnya? Ini yang anda perlu tahu. What you need to know. Pendidikan dalam sains dan kejuruteraan, Science and Engineering Education. Banyakkan agensi angkasa mencari angkasawan yang mempunyai ijazah dalam bidang sains, kejuruteraan atau perubatan. Mempelajari subjek seperti fizik, astronomi dan juga aeronautik adalah permulaan yang baik. Dapatkan pengalaman, gaining experience. Sunita Williams adalah seorang juruterbang, tetapi angkasawan juga boleh terdiri bekerja dalam bidang penerbangan, penyelidikan angkasa atau perkhidmatan ketenteraan dapat meningkatkan peluang anda. Mohon ke agensi angkasa, apply to space agencies. Bergantung pada negara anda. Anda boleh mohon ke berbagai agensi angkasa. For example, NASA, ESA, ISRO, Roscosmos, JAXA, CNSA, macam-macam dah ada. Setiap satu mempunyai keperluan latihan seperti angkasawan. Sangat mencabar. Ia merangkumi kecergasan fizikal, berenang, latihan bertahan dan juga pembelajaran untuk mengendalikan kapal angkasa. Tetapi jika anda mempunyai keazaman, anda pasti boleh melakukannya. Sunita Williams pernah berkata, mimpilah besar dan juga berusaha keras untuk mencapainya. Perjalanan ke angkasa bukanlah mudah, tetapi ia boleh dicapai oleh wanita dari mana-mana negara. Dengan pendidikan, pengalaman dan peluang yang betul, anda boleh memecahkan halangan dan mencapai bintang. Harapan saya kepada anda semua ialah teruslah menggapai bintang. Kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen. Criticism most welcome.